Dan kemudian dalam ayat-ayat ini juga kita dapati cemburu, sifat cemburu yang penting dalam hidup rumah tangga ke, hidup biasa ke, cemburu mesti kena ada. Kalau orang ni tak cemburu, maknanya dia tak normal. Kan? So bila isteri Nabi cemburu, benda ni biasa. Tapi cemburu tu janganlah sampai menyebabkan mereka buat benda-benda yang tak sepatut dibuat. Itu aja. Maksudnya diuruskan, bukan dihapuskan. Mesti ada dalam hidup, tapi kena kontrol. Kan? Kita memang tahu bahawa manusia memang akan cemburu. Ini tanda dia sayang. Tapi bila lebih berhad, kadang-kadang menyebabkan masalah. Dan cemburu yang kita boleh buat contoh dalam hidup Nabi ialah cemburu isteri-isteri dia. Kan? Maksud isteri dia memang cemburu. Pertama cemburu mungkin dari segi Nabi SAW tak ada masa sangat dengan mereka mungkin. Ataupun yang kedua cemburu kerana Nabi kahwin ramai. Confirm dia cemburu dengan isteri yang lain. Kan? Ni bagi orang, terutama orang yang pakai poligami ni, dia kena ambil tahu benda ni lah. Kan? Cemburu. Dan dengan contoh, kita boleh bagi contoh ialah Aisyah dalam beberapa keadaan dia bangun tengah malam dan cari Nabi ada tak dekat rumah dia. Pada hari Nabi duduk rumah dia, dia masih lagi terjaga tengah malam, dia cari Nabi. Tak ada lampu, cari Nabi. Kadang-kadang dia cari Nabi, dia jumpa Nabi memang ada. Kadang-kadang dia cari Nabi, Nabi tengah semayang. Kan? Dan satu peristiwa lagi, dia cari Nabi, Nabi memang tak ada. Tak ada kat rumah. Peristiwa ni kita boleh baca dalam Sahih Muslim dan Sunan Nasa'i dan sebagainya. Cerita dia panjang, tapi kadang-kadang kita baca pendek. Cerita dia ialah satu malam Nabi duduk di rumah Aisyah. Kemudian riwayat menyebutkan dalam Sunan Nasa'i sebagai contoh menyebutkan Nabi bangun perlahan-lahan. Aisyah sedar, tapi dia buat-buat tidur. Bangun perlahan-lahan, tinggalkan tempat tidur perlahan-lahan, pakai baju perlahan-lahan dan buka pintu perlahan-lahan dan keluar. Maka Aisyah sedar dan bangun, pakai pakaian dia, ikut di belakang. Ikut, Nabi pergi dekat je. Dekat perkuburan Baqi', dekat rumah dia, dekat masjid Nabi. Dan pada zaman tu rumah-rumah ada banyak. Jadi dia melintasi rumah-rumah dan pergi sampai sana. Aisyah pun tunggu lagi. Kut-kut apa? Lepas pergi kubur dia pergi rumah isteri lain kan. Kita bagi pasti dulu. Kita pastikan sampai habis. Nabi doa, angkat tangan doa dekat kubur. Kemudian jatuhkan tangan, kemudian angkat tangan balik berkali-kali. Kemudian Nabi pusing nak balik ke rumah Aisyah. Dan Aisyah sedar benda ni dan dia cepat-cepat balik. Kemudian Nabi ikut belakang dan dia sedar Nabi ikut, Nabi makin laju, dia makin laju. Kemudian sampai berlari. Laju, lari anak, lari bapa, lepas tu laju. Kemudian masuklah rumah. Tidur, bawa-bawa tidur. Nabi mulanya tak tahu ini Aisyah ke siapa. Rupanya ni Aisyah. Dan Nabi masuk, Nabi panggil Aisyah. Dia diam, tak jawab. Tidur. Aisyah tak jawab lagi. Aisyah tak jawab. Lepas tu Nabi kata, kenapa tercungap-cungap? Sebab lari. Takkan tidur mimpi sama macam tu kan. Jadi dia jawab, la syai', tak ada apa dia. Tak ada. Takkan tak ada apa tiba-tiba duk cungap-cungap. Nabi kata, cepat bagi tahu. Kalau tidak Allah bagi tahu. Maksudnya kena bagi tahu. Aku ni nabi maksudnya. Nak tipu lah. Contoh gitulah. Dia pun cakap Aisyah kata Allah beritahu. Maksudnya dia risau gitu. Dia bercakap. Bila dia cakap dia beritahu, maka Nabi tolak sikit badan dia. Nabi marah sikit. Nabi tolak dengan perlahan. Nabi kata, wahai Aisyah, adakah engkau menyangka Allah dan Nabi akan menzalimi kamu? Maksud Nabi marah tu. Takkanlah maksud aku Nabi yang Allah lantik akan zalimi kamu dengan maksud akan pergi rumah isteri lain. Ini kan hari kamu, tempat kamu, tiba-tiba slow-slow pergi lari rumah bini lain. Takkan aku nak buat macam tu kan? So Nabi macam baru Nabi marah lah, Nabi tanya dulu kan, tak ada nak sibuk-sibuk. Kemudian Aisyah diam, Nabi cerita sebabnya ialah Jibril suruh aku, bahawa Allah perintah aku suruh pergi berdoa dekat Baqi', perkuburan. Tu cerita dia.
Kan? Itu maksud dia. Kan? Kalau kita, yang hebat ni adalah dalam kisah yang ringkas ni, yang hebatnya ialah Nabi dapat kontrol keadaan dia. Kalau kita cakap, itulah, tak percaya lagi kat aku. Kan dah kena. Kan? So kita ni dah peluang aku nak bagi sebiji sebab isteri salah kan. Dia buat silap. Dia spy kat kita. Lepas tu dia silap. Itulah, ni baik ni. Kan? So kita bagi terus tak? Nabi tak bagi. Nabi cakap, takkanlah nak buat macam ni. Kemudian aku buat begini sebab begini. Kan? So Aisyah sampai ke tahap tu. Sampai ke tahap dia. Dan dia pernah cemburu dekat Khadijah. Yang telah pun meninggal. Tak ada orang cemburu pada orang yang dah mati. Tapi dia cemburu pada Khadijah. Dan Nabi tegur dia. Nabi tegur dia, memang Khadijah ni baik. Dan dia beriman ketika orang semua tidak beriman. Dia bantu ketika orang semua tidak bantu. Maka Nabi sebut kelebihan Khadijah. Dan Aisyah kata, aku menyesal, aku tak nak sebut lagi benda macam tu. Aku rasa silap, dia kata, sebut. Sebab dia cemburu kepada Khadijah. Yang pertamanya baik, yang keduanya dah pun meninggal dunia. Jadi Nabi mengambil peluang untuk tegur, tapi Nabi tak halang sifat cemburu tu. Itu maksud dia. Kan? Tapi Nabi nasihat. Itu maksudnya. Aku bukannya marah, nasihat. Ingat dialog tu. Kan? Apa? Butang baju pun nak marah. Kan? P. Ramlee. Kan?